betul perindustrian masih belum pesat di Sabah. Itu ya betul, ekonomi Sabah merupakan community based industries di mana 40.6% seperti mana yang Muhammad sebutkan tadi, Tuan Yang Betul, berkaitan minyak mentah, berkaitan petroleum, berkaitan tanaman kelapa sawit. Itu sebabnya rancangan Malaysia ke-13 kita memberi penekanan kepada dua aspek penting di Sabah, iaitu satu pembangunan infrastruktur strategik dan yang keduanya pembinaan bakat tempatan. Setakat pada hari ini, anak Sabah yang berada di institusi TVET dan bukan TVET lebih kurang 42,000, meningkat daripada 38,000 2 tahun 3 tahun yang lepas. Jadi kita melihat infrastruktur strategi yang penting, Tuan Yang Betul, kerana pelabur akan membuat keputusan berdasarkan perhitungan komersial semata-mata. Namun kerajaan melihat tiga perkara, iaitu tahap kemudahan infrastruktur, yang keduanya jaringan perhubungan dan yang ketiganya ketersediaan bakat tempatan. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-13, persekalaan PMKS itu kita ambil kira, isu downstream yang Berhormat bangkitkan tadi kita ambil maklum dan kita akan pergiatkan untuk menambah baik ekonomi Sabah ini. Cuma seperti mana yang Berhormat sebut, betul perindustrian masih belum pesat di Sabah. Itu perkara-perkara yang kita akan bagi tumpuan dalam ekonomi biru dan penerokan ekonomi baru di negeri Sabah.